Bukan, pesakit bukan. Sebab awak kawasan grup berapa saya. Okey, so kita kena ada pengawal keselamatan kat situ. Sebab apa saya suruh awak cari keselamatan kat situ? Okey, kita kasi brief ya. Okey, sebabnya awak kena make sure ada kepoci tu awak dah letak ke tepi. Caranya kepoci tu mengganggu, tak ada orang pun yang nak menjaga kawasan tu, tak ada siapa pun yang boleh kontrol dekat situ. So, controller ataupun security controller kena kawalkan anak. Okey, dan kalau ada nampak mangsa, bawakan satu tempat dekat situ. Boleh? So, yang ini tentu boleh ambil take note. Nanti lepas rehat awak boleh berbincanglah situasi nak buat macam mana nanti. So, waktu-waktu rehat tengah hari awak dah boleh prepare. Okey, boleh? Okey, so kalau boleh, sebabkan saya nampak semua orang macam dah lapar dekat situ, masa dah tak boleh fokus, so kita terus pergi kepada exam awak. Okey ke? Okey, so saya bagi masa dulu untuk exam awak dalam 10 minit. Untuk baca boleh ke? Boleh? Ini lakukan pembelian shopping untuk tujuan simulasi first aid petang ni. So kami tengah berusaha untuk membeli barang-barang yang ni lah perlukan. Kita mencari barang lain. Sama. Dan juga pada ketika ini untuk simulasi hari ini kami dah latih 2 orang kepoci profesional. Sila hati-hati dengan mereka. Dia tak terkawan, liar dan yang terakhir first aider. Kerja anda merawat mangsa lah. First aider rawat mangsa. Tak cukup barang. Saya perlukan sesuatu barang. Kita nak bagi tahu siapa first aider? Ada orang kacau kita tengah bagi rawatan. Bagi tahu siapa? Ada pertambahan mangsa. Bagi tahu siapa? Okay, so itu semua at the end of the day semua akan jadi first aider. So bila PM dah settle buat kerja, dia bolehlah bantu pihak first aider. Controller tak boleh bubar. Controller kena jaga sampai ambulans tiba. Alright, logistik dah settle, mangsa semua dah dapat diselamatkan, bantu pihak first aider. Caller dah siap buat kerja, jangan goyang kaki. Sama juga, bantu pihak first aider. Alright, so lepaskan sekejap lagi kita akan buat simulasi macam mana kami nak tahu anda tengah berlakon ataupun betul-betul sakit. Sebab kadang-kadang dah tengah ramai-ramai, dah tengah huru-hara, kita sendiri akan rasa sakit. So kalau anda rasa sakit, kalau rasa perlukan bantuan yang sebenar, semua orang sila buat tangan macam ni. Untuk melakukan simulasi petang ni, simulasi first aider. Okey.